Okey, hari ni kita orang nak pergi Bintulu. Jadi sekarang ni aku berhenti sekejap dekat R&R Selangau. R&R ni lepas flyover dekat Selangau tu. Jadi mana-mana yang nak pergi Bintulu dari Sibu, korang boleh makan dekat sini. Dekat sini ada jual nasi berlauk. Dan yang bagusnya dekat sini, makanan dia halal. Jadi untuk orang Muslim terutamanya boleh datang makan sini, ada nasi berlauk. Yang non-Muslim pun boleh makan. Sebab nasi berlauk dia memang banyak dekat sini. Kita orang selalu berhenti makan tengah hari lah dekat sini. Sekarang ni kita dah sampai, nak pergi makan. Jadi kalau korang dari Sibu, R&R ni selepas flyover Mukah tu, nak pergi Mukah, R&R ni terletak dekat sebelah kiri. Kalau korang dari Sibu lah. Kalau daripada Bintulu, korang kena U-turn balik untuk pergi dekat R&R ni. Okay, inilah dia R&R tu sebelah kiri. Jadi korang masuklah sini. Dekat sini parking dia luas. Ada tempat parking yang selesa, tempat makan pun selesa. Bas, lori memang banyak lah berhenti dekat sini. Dan lauk dia memang banyak lah. Kalau rasanya dari pagi memang dah ada lauk. Jadi kalau nak makan tengah hari, nak rehat dulu ke sebelum pergi Bintulu, sangat sesuai lah berhenti dekat sini. Jom makan dulu. Jom kita makan dulu. Kita orang berhenti makan sekejap. Jom makan. R&R ni kalau dari Sibu dia sebelah kiri lah. Kalau korang dari Bintulu, korang kena U-turn dekat flyover baru sampai. Inilah R&R dia besar. Ada banyak tempat parking pun banyak, kursi pun banyak. Boleh berhenti dekat sini. Sekarang ni kita berhenti kejap sebelum pergi Bintulu, sehingga makan sekejap. Kakak, hai. Ada budak baru bangun tidur. Hai adik. Jom pergi makan, jom. Makan dulu, jom. Baru bangun tidur. Kejut, bangun makan dulu, jom. Okay, jom kita masuk. Kita makan tengah hari. Sekejap. Kita tengok apa ada. Sini selesa lah sebab banyak kerusi, banyak meja. Dekat sini ada sup tulang, ada nasi, ada bakso, ada kedai-kedai lain bukan setakat nasi campurnya. Okay, ni dia punya nama dia, Impian Selangau Rest & Stop. Dia buka 24 jam. Jadi kalau korang malam ke, driving malam daripada Bintulu ke, boleh berhenti lah. Daripada Sibu nak pergi Bintulu ke, boleh lah berhenti sini. Impian Selangau Rest & Stop kami buka sekarang. Ni dia punya nasi lauk lah. Sekarang ni pukul berapa? Pukul 12.30. Sekarang pukul 12.30. Jom kita tengok. Tu yang aku suka makan dekat sini sebab banyak sangat lauk. Tengok lauk dia. Wow. Lauk dia sekarang memang tengah banyak. Ada ayam. Ni apa ni? Pedal ayam. Ni ayam goreng crispy. Memang banyak lauk dia. Lauk dia dekat sini memang banyak. Orang nak makan daging kicap pun ada. Daging kicap pun ada. Tengok abang ambil daging kicap. Banyak lauk. Sekarang 12.30 memang tengah banyak lauk. Ni perut lembu. Ni daging. Telur pun ada. Ikan goreng pun ada. Sayur berkuah pun ada. Sayur pun ada. Harga dekat sini tak mahal. Memang standard untuk nasi berlauk. Itu harga dia. Sebelum anda mengambil makanan, anda perlu melihat harga yang telah kami tetapkan. Itu harga dia. Ini harga daging lembu, harga daging kambing tutup. Jadi dekat sini bukan
bukan ada nasi berlauk je. Korang nak makan makanan makanan panas pun ada. Dia ada nasi goreng pataya, goreng-goreng, mi goreng, semua ada dekat sini. Boleh order. Tapi macam aku lebih prefer makan nasi berlauk sebab dah tengah hari kan, so kita makan nasi berlauk lah. Ini pilihan masakan panas. Kalau nak masakan panas semua ada. Mi goreng seafood, kuih tiaw goreng, semua ada kat sini. Jadi bukan setakat nasi berlauk je, korang boleh order masakan panas jugalah. Kalau tak nak nasi berlauk, boleh order masakan nasi panas. Lauk dah memang banyak. Sekarang memang tengah waktu lunch hour, waktu lauk dia banyak. Jomlah kita makan nasi bang. Bukan nak lauk apa, ambil nasi. Di sini. Ni pinggan abang. Oh. Tak nampak. Pegang elok pinggan, pegang elok. Kop. Dah. Okey, go. Tak nampak sudah dia. Dia akan ambil dia. Nasi. Dekat sini self service, ambil sendiri. Ambil sendiri lah. Korang nak nasi banyak mana, korang boleh ambil sendiri. Nasi. Okey. Jom. Ambil lauk. Ambil lauk. Ni apa, kari ayam. Kari ayam. Kita ambil lauk capi. Daging masak kicap. Teo ais. Kita ambil ayam satu. Ayam goreng satu. Sedap lah. Dua ayam goreng ni. Untuk crispy. Puas ni. Kali ni jadi karnivor, makan daging. Okey. Daging capi, ayam goreng. Kita ambil sayur sikit. Telur rebus pun ada. Sayur kita nak ambil sayur. Ambil ni. Sayur ni. Sup. Sup. Sup timun. Masuk sayur. Tak, dia sup timun. Okey, dah. Lepas tu satu lagi telur masin. Tu dia lauk aku tengok. Tu dia lauk aku. Bak. Jom. Okey dah. Tak sambal aku, tak pedas tu biasa masak sos. Ambil lah. Kari dia tu pun tak pedas bang. Boleh makan. Ambil daging ke nak sup. Ambil lah. Kita nak makan. Ni lauk aku tadi. Makan tengah hari ya. Memang heavy sikit lah. Lepas ni nak pergi shoot. Ambil telur. Hai adik. Anak aku ni dia order mi goreng. Dia tak nak makan nasi. Dia order. Apa tak perasan awak tidur ni? Oh, biasa dia nak ayam. Pedas ayam. Nak. Pegang. Kat sini lauk dia memang bagi aku puas hati lah. Ada rasa pilihan banyak juga. Dan harga pun berpatutan. Dia tak mahal sangat. Standard untuk nasi berlauk lah. Makan tengah hari lah ni. Ini aku punya lauk lah. Abi. Nah, ini saya. Ya, tahulah Umi awak. Adik nak apa? Nak Nak ayam? ayam.
Ayam. Ayam. Ayam. Nah. Makan. Kita nak makan nasi dekat sini, Maggi pun ada. Ada Maggi. Semua ada. Maggi ada, ayam kari, tom yum semua ada. Buat sendiri, layan diri. Air panas ada. Ini ada air panas. Self service, layan diri. Dekat sini ada juga kedai runcit. Korang nak beli roti kan, nak beli gula-gula, nak makan dalam kereta pun ada, tak ada masalah. Dia lengkap lah. Ada jual aiskrim, ada kedai runcit. Jadi kalau ngantuk-ngantuk tu boleh lah berhenti dulu dekat sini, beli gonyeng-gonyeng. Ni lah aku cakap gonyeng-gonyeng tadi. Ada keropok. Semua ni produk-produk tempatan lah ni. Produk-produk orang lokal jual dekat sini. Banyak, ada kerepek, macam-macam jenis kerepek ada kat sini. Kerepek ubi, kerepek pisang, ke kacang, semua ada. Ni kuih sarang semut pun ada jual. Kerepek meruku pun ada jual. Jadi kalau korang ngantuk, janganlah teruskan perjalanan, berhenti kejap, minum kopi dulu ke, beli apa yang patut untuk korang makan sambil driving. Nak beli air ke, boleh kan. Nak beli asam-asam pun boleh. Dekat sini sangat selesa. Korang tengok ke tempat makan, meja dia banyak, parking pun luas. Sini bas selalu berhenti lah. Bas selalu berhenti sini. Kedai runcit pun ada. Ni kedai runcit dia. Kedai runcit, kalau nak beli makanan untuk budak-budak, keropok ke, coklat ke, semua ada. Jadi baguslah R&R ni, bagi aku bagus sebab dia membantulah kita yang nak travel, nak pergi mana-mana. Dekat sini yang bagusnya dia ada tandas lah, macam biasa R&R ada tandas. Lepas tu bagi yang Muslim dia ada sediakan surau lah, jadi solat semua tak ada masalah. Kat sini pun ada jual juga cucuk pisang. Kat bahagian tepi ni ada jual cucuk pisang. Kalau korang nak beli cucuk pisang buat makan dalam kereta, boleh beli di sini. Di belakang tu dia punya surau dengan dia punya tandas. Tu tandas awam. Tandas awam dia belakang, lepas tu dia punya surau. Jadi untuk yang Muslim boleh solat semua, tak ada masalah. Jadi kita orang dah habis makan. Dah habis makan tengah hari, semua dah makan. Sekarang ni kita orang nak shoot pergi ke Bintulu. Jadi untuk korang mana-mana yang nak pergi Bintulu dari Sibu, nak singgah makan, bolehlah singgah makan dekat R&R ni. Dekat R&R Impian Selangau untuk makan tengah hari, isi perut. Okay, sekarang ni kita orang nak gerak dulu. Gerak ke Bintulu. Jumpa lagi untuk next video. Bye bye.